Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Ain binti Romli, bernombor metrik 0041602111560001. Saya daripada Pusat Pembelajaran OUM Alustar dengan mengambil kursus MPU 3353, kursus Integriti dan Anti Rasuah 2. Mari kita telusuri rantai kehancuran, iaitu bagaimana rasuah membunuh sebuah negara. Rasuah tidak berlaku secara tiba-tiba. Ia berpunca daripada kelemahan sistem dan sikap manusia itu sendiri. Mari kita kaji segmen 1, iaitu analisis punca. Punca pertama adalah kelemahan tadbir urus, yang mana apabila sistem pentadbiran tidak telus dan kurang pengawasan, peluang untuk rasuah menjadi semakin besar. Negara dengan tadbir urus lemah lebih tinggi risiko rasuah. Punca kedua adalah birokrasi kompleks, yang mana proses yang terlalu panjang dan rumit menyebabkan sesetengah individu memilih jalan mudah melakukan rasuah. Punca yang ketiga adalah sikap tamak dan kurang integriti. Keinginan untuk hidup mewah tanpa usaha menjadikan rasuah sebagai jalan pintas. Rasuah berkait rapat dengan penyalahgunaan kuasa. Mari kita kaji pula segmen kedua, iaitu visual symptom. Visual symptom yang pertama adalah projek terbengkalai. Peruntukan disalahguna menyebabkan projek gagal disiapkan, iaitu antaranya bangunan terbengkalai. Simptom kedua adalah infrastruktur berkualiti rendah. Bahan murah digunakan untuk mengaut keuntungan, boleh menyebabkan simptom rasuah ini berlaku. Contohnya seperti jalan berlubang dan bangunan retak. Simptom yang ketiga adalah perkhidmatan awam lemah, iaitu rasuah menjejaskan kecekapan sistem dan menyusahkan rakyat. Contohnya seperti hospital sesak, kaunter lambat. Mari kita kaji ke segmen 3, iaitu naratif kesan. Seorang ibu kehilangan anak akibat bangunan runtuh, seorang pekerja kehilangan rumah kerana projek gagal. Semua ini berpunca daripada keputusan yang tidak berintegriti. Bagi kesan yang pertama adalah keselamatan terancam. Nyawa manusia menjadi taruhan akibat rasuah. Kesan yang kedua adalah ekonomi merosot. Hal ini kerana pelabur hilang kepercayaan dan pembangunan terbantut. Bagi kesan yang ketiga pula ialah hilang kepercayaan rakyat. Apabila rasuah berleluasa, rakyat hilang keyakinan terhadap kerajaan. Bagi penutup untuk video ini, rasuah bukan sekadar kesalahan undang-undang. Ia adalah pengkhianatan terhadap rakyat dan negara. Perubahan bermula daripada kita sendiri dengan memilih integriti daripada keuntungan sementara. Hentilah rasuah sebelum ia menghancurkan segalanya. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.